budak budak dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ketua kampung. JKK. Hari ini kita kenuri rumah Pak Langsan. Ni orang lama. Orang lama. Buat masalah. Kawan dengan dek dulu tahu ah. Yang tadi rumah dia guna baca buku lah. Saya dekat sekolah ya. Belok pagar habis tu. Dulu zaman kita keluar ni belok-belok dia pegang balik. Belok. Belok Ha? Nak lah. Kaki ibu belakang. Kaki mana? Ibu belakang hari dia satu jenis dia. Dia di depan dia jadi ikut lagi. Di depan dia pergi dulu. Belakang clear. Ayam goreng Thailand. Mana budak tu mana? Oi, kena duduk rumah. Mana orang yang boleh jalan Malaysia lah, duduk Malaysia. Dia ada tepi Thailand nampak tu. Tu nampak. Oh, ni. Tak, pasal apa ada sepi beli. Buat sendiri tak boleh lah. Tak boleh. Tu nampak tu. Dia Mana percuk. kalau saja? Kalau lah. Berapa gini kalau buat sini? Hai. Kalau ada banyak jenis. Mana boleh? Ni apa ni yang tak pasal ni? Tak atau ni. Kalau ni dia tak boleh buat lah. Tak ada masak lagi. Sihat ah. Tu ni. Alhamdulillah. Ni yang lembu-lembu. Merah elok. Sedap tak? Oh, sedap. Asal ni nak. Asal ni. Asal ni. Asal ni mana? Masam ke mana? Ada elok. Okey. Okey tak? Okey. Apa nak? Cantiknya. Kita jadi budang lagi. Dah goreng ni. Ha? Ni chef import daripada Thailand. Chef tak tahu berapa puluh tahun dah chef ni. Wah, ambil nak bagi depan tudung ai. Gelap-gelap nak goreng. Dia masak wujud bukan dalam tak masak. Sedap ah, sedap. Oh, sedap. Komen sikit, komen. Aroy mak-mak. Aroy cincingnya. Hai cincin. Hai. Dapur luncur orang tua-tua. Ha ni kalau kena hok kat belakang tak ada dia saja sangat. Ambil air tu kawan ni. Tak boleh. Ambil kaki sama. Kalau tak ada kaki tak boleh jalan. Depa kata jangan lalu kat belakang Pak Long. Satu ni. Abang Long. Pan. Pai. Aduh, tak ada oi, tepi jalan. Jangan lalu kat belakang banyak-banyak tu. Satu okey. Plastik. Tak gelap. Dua cukup. Berapa betul? Ha? Berapa betul nak apa? 2 botol dia. Ha? Ni daripada ayat tak penuh. Oh. Nah. Dia tanya orang yang jual ayam tu. Oh, okey. Bingung.
Ini member lama. Ini member tambung je lah. Tapi lah tak apa lah, tak etih lah ni. Tuan rumah. Mak cek. Komplan. Masuk YouTube lah. YouTube. YouTube boleh lah. Jom nanti kau hantar gambar. Video full kat sini. Luncur. Ada ejek member. Weh, hampir lah. Tahu. Orang Pahang balik bila ni? Orang Pahang. Pagi tadi sampai. Nak buat apa tu? Nah ini buah kenangan. Nak hantar kat Pak Lang ni. Nanti minta kat Pak Lang San. Nampak ah. Orang Bombay. Kemarin dia kata 2 hari, 3 hari dia tak tahu. Dia buat naik. Rasanya nak rasa. Sedap. Perasaan? Perasaan. Sedih sikit. Kita ambil gambar. Buat kenangan. Mulai kawah. Ni ada lagi dia ni. Ha? Tak mau beli kan ni? Dah begitu api atas tu. Cucuk apa? Cucuk sampah macam baik. Di mana? Rumah Pak Dun. Ni pasal apa? Kat jalan ni cekerak lah. 2 hari tengah-tengah. 2 hari Ha. Tak tekak hari. Aruh. Jam lah, jam. Aduh. Nanti kita hantar kat Palang ah. Pakai tengok ah. Tadi dia balik beli buah bola merah lah boleh buah. Ah. Apa celok ada bola. Boleh. Tapi kecil sangat kamera pun tak tahu ada gambar tak ada. Ni. Tak masuk ke Dia tak tahu tak masuk lagi. Hai ni. Ha. 4 orang masuk ni. Oh, mana? Ah. Tengok halus kan. 5 orang. Ha, 5. Ah 6. Oh, nak. Mana dah tu? Dah kalau kau masuk tu dia bawa keluar saat ni tak boleh kita bawa dia. Ha, sudah. Nanti ambil kat Palang, ambil kat Palang. Ha, balah. Jangan kau dah. Jarang. Bukan main basuh. Mulut habis ni kawan. Sanusi.
payahlah pergi. Kami makan kepala lah. Tapi kau bakar roy tu ni. Cedok. Kali hang api apa habis ayam tak cukup. Ayam dia macam api tamu. Assalamualaikum. Kami makan kepala kami sedap ni dengan Pak Ji lah kali ni. Hang bijak sangat. No. Tokel lemu. Oh. Dia cayak ni. Tak lagi baru dia pekat. Dia pecah minyak oh. Dia ubi tu. Tak ni kan tu buat lah. Tak buah kali aku buah ni. Dia buat kat nol lah. Tak. Pokok aku makan. Oh tu ha. Lain sian. Alih. Lagi kita ada special lagi. Maknya mak. Jauh ni. Macam tak kayu. Senyum. Kayak dia takkan ada rakam. Dia boleh rakam tangkap sama lah. Ada tu, dia tak ada tu. Okey, jelitawan, jelitawan. Baru kalau ada rakam. Senyum. Senyum. Kalau rakam tak senyum. Macam mana ada rakam? Oh dia merah yellow. Apa dia? Ni Korea. Ha ni Pakistani. Kita tengok macam mak dia ya. Oi, ha ni Arawi. Tengok. Oh, ada belakang. Sudah pun sampai di penanganan majlis kita. Selamat sampai bersama dengan rombongan daripada pihak berhati-hati. Muhammad Rahimi bin Ismaili yang bersama dengan kita. Dan jumpa dengan Tok Umar kita, Abang Hassan bin Madin. Dia berada di bahagian pos utama. Kita masuk kita. Dan juga bersama dengan Kak Zudina binti Umar kita di bahagian pos utama. Jadi yang mana nak balik tu jumpa lagi. Terima kasih diucapkan untuk anda. Jumpa lagi Abang Ana. Terima kasih banyak. Ya, semua. Okey. Ya, baik. Review makan. Jangan sayur banyak ah. Sihat. Sihat Macam mana laku bi ni bi? Laris. Laku keras. Turun hangat di pasaran. Hangat. Tak nak tempah ke orang macam mana ni? Tempahnya no kalau luang Kembang elok. Luar dia buat dalam 1 kilo RM60. 1 kilo RM60. Yo. Oi, RM60 1 kilo tu boleh banyak tu. Banyak ni 12 kilo semua. Satu periuk besar. 12 kilo. Dah. Padalah ni pun barang Pak Siu.
300 tak lebih apa. Duduk masak kasih sendiri. Jadi chef itu lah. Sama dengan pembantu. Oh ni. Tu. Pembantu. Ha. Boleh ambil berkat dia bawah. Ya mesti ah. Berkat dia bawah. Tak banyak saya. Tak ada apa balik ke dok hari ni? Ada saudara. Tak lagi tahu kata rumah ada 5 biji lah dah main dekat. Orang ada dah makan ni. Ikan siap dah. Ya. Apa? Ya, macam buat macam ni. Ada kuah dia? Oh ya, ni special. Rojak ah, rojak. Rojak orang kampung Cik Gali ah. Senyum. Gigi tak ada. Ada apa? Ni orang panggil nasi torpedo. Tak jauh. Hah? Cabai tu dah. Dah itu noh. Ni orang panggil nasi torpedo. Oh. Lepas tu nasi awak peluru. Kena pemik tong merah tu. Oh, Apollo. Baga. Masuk dalam pandan. Oi, jumpa kita sebenarnya. Jumpa YouTube tadi. Makan. Pergi tadi. Aku baru jumpa ni pula macet. Tak anu, pedang apa tu anu. Tidak boleh jumpa lama-lama. Yang pun sampai dah dipersilakan diteruskan ke tempatnya